Kisah ini menceritakan tentang seorang guru yang perhatian terhadap anak muridnya yang kurang berkemampuan. Beliau menghadiahkan sepasang kasut baharu kepada murid tersebut semasa bulan Ramadan. Murid itu walaupun hidup dalam serba kekurangan tetapi ingin memberikan sesuatu kepada gurunya sepenuh hari raya. Tahun berlalu, semasa perjumpaan semula bekas pelajar, murid tersebut muncul sebagai seorang usahawan berjaya dan mengenang jasa gurunya dengan menghadiahkan sebuah kereta sebagai tanda terima kasih. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, semua duduk. Okey, semua kerangka buku. Okey, semua siap yang kerja sekolah esok pagi? Ya. Okey, kumpulkan semua buku. Ali, kenapa kasut kamu koyak? Maaf, cikgu. Kasut saya dah lama. Tapi keluarga saya belum aku beli yang baru. Tak apalah Ali, nanti kita cari jalan. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bersama duduk. Ali, cikgu mana lagi kau di cikgu? Okey, jom mari aku temu kau. Ini tu. Ali, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Ini untuk kamu. Cikgu, terima kasih, cikgu. Sama-sama, semoga selesa untuk kamu. Okey, cikgu. Pulangkan cintaku kepadamu. Ini ada kepada kami semua. Terima kasih anak-anak, kamu semua baik hati. Cikgu, saya tak ada apa yang mahal tapi ni tak lain untuk cikgu. Terima kasih Ali, ini sangat membangga bagi cikgu. Terima kasih. Alangkan derita dan sengsara, ku merindu kasih yang teragung. Mengapa masih menyiksa diri? Wah, banyak sama. Banyaknya dapat berbalik semua. Banyak kenangan kita di sini. Mana Ali? Masuk tu sekarang lewat. Ali, kemana cikgu merah kamu? Cintaku kepadamu hilang. Saya ada sesuatu yang cikgu. Boleh ikut saya sekejap? Boleh? Ku merayu kasih yang teragung. Cikgu, guru cikgu pernah hadiahkan saya kasut. Saya ingin balas budi cikgu. Ini kursi tu untuk cikgu. Ali, ini terlalu besar untuk cikgu. Ini tanda terima kasih saya. Tiada aku yang dapat membalas jasa cikgu. Terima kasih. Moral daripada cerita ini ialah kebaikan yang ikhlas akan dikenang sepanjang hayat.
Bantuan kecil hari ini mungkin memberi impak besar di masa hadapan. Penghargaan dan terima kasih adalah nilai murni yang perlu dipupuk. Bye.